Aku ikut kau je tau. Assalamualaikum warga YouTube. Hari ni ride kali kedua nak pergi ke Teluk Nangin bersama dengan rakan-rakan PSL. Papa semakin laju. Dia cakap ada kuih nak beli kuih. Nasi kurut. Sekejap. Saya beli dekat Mangkono Section 1 Bangsa Maju. Ini baru naik minyak. Tengok. Cik, satu je. Dalam perjalanan nak ke apa? Adalah dekat 20 biji motor. Kawan-kawan PSM. Tapi bukan semua lah expect campur. Ada SYM, ada Cube, ada Snack. Bang, selama saya pakai motor ni bang, saya tak pernah cecah 14. Saya follow abang 14. Hah? On. Okay, kita lepas balik jalan. Okay, tadi stop dekat Sabah. Sekarang on the way ke destinasi. Apa dia panggil Petronas Tangkas Cermin. Entahlah apalah nama dia. Rasanya ini kali kedua kot saya ikut jalan laluan ni. Dulu dengan Pizza sekali. Dengan wife saya. Tengok guys. Ini kawasan ladang sawit ni. Dan banyak lembu berkeliaran. Jadi kalau malam-malam pada rider-rider yang nak lalu sini, janganlah speed dari laju. Tak pasal-pasal kau berlanggar dengan lembu orang. Dah lampu tempat ni. Orang hati-hati lah.
Bota kanan. Bota. Sekarang berada di Tiga Tambahan. Tiga. Ranking ketiga. Alright guys, on the bike nak ke lokasi Hari Kepala Ikan. Ni jalan hari tu saya dengan wife saya lalu dapat buat rekam video. Akhirnya harus ni jabatan apa nama jabatan apa? Saya pun tak ingat nama jabatan ni. Tapi setahu saya depan ni ada lambang durian. Ni tutup lah, apalah signboard kau tutup. Aduh, Kampung Pulau Kitok, Pulau Kota. Kampung Pulau Kota. Itu hari saya dengan wife saya lalu tempat ni. Kita tak tunggu lagi ni. Ya, tak ada sama-sama macam ni. Sekarang sama-sama. Tempat ni. Dia ke kiri, ke bota kiri. Beriskandar. Oi, kita papan guys. Papan. Lagi ni. Bila nak sampai dah. Okey guys, kita dah nak sampai kot. Nak dekat ni. Macam pun lalu tempat ni. Tapi tempat ni tak pernah masuk lah. Belah sini tak pernah masuk. Tapi pernah lalu dekat luar tu. Isi minyak pernah. Pernah isi minyak. Nak pergi rumah Carlos kat sana, kat luar. Wush. Panang tu. Aku pempeng kita bebas tadi. Matan depannya pun kolam ikan. Ternak ikan. Ikan apa tau? Ini kerapu ni. Kerapu ni tangkap. Jauh lagi. Aku dah lapar ni. Ya. Sana ikan. Wih,
tu orang. Oh, dah sampai dah. Dah sampai dah. Jadi tak apalah. Aku ni sembahyang je. Sembahyang dulu. Nampak. Saya pusing ni. Kau tahu tentang atas ni. Aku tak tahu aku pun kau tak tahu. Orang lain dari mata dulu. Dari 12 hari lah. Mula begini. Nampak dia biar dia pasal tu dia ambil makan dia. Tak nak. Kalau makan ni. Wah, betul tu kena check color tu. Apa nak mandi dulu pergi check. Lepas nak balik lagi check. Assalamualaikum. Dah makan dah kari kepala ikan. Sekarang on the way balik ke KL. Rakan-rakan yang lain mereka pergi stay one night dekat chalet. Saya dengan 3 orang abang ni balik KL balik. Stay. Ada kerja esok. Esok ada urusan dengan anak. Alhamdulillah. Makan tadi pun sedap. Dapat juga solat duha. Itu yang penting. Perjalanan ni. Okey. Hei. Harap-harap dah boleh lepas hujan ni. Dah nak pakai baju hujan ni. Tu nampak tak? Serempur awan. Serembulan awan. Kali kedua naik jembatan ni. Kali kedua. Ini kali kedua saya naik jembatan. Terima kasih dah bang. Dia bagi jalan luas. Terima kasih. Okay, tol WCT Setiawan. Ini awak okay lah. Nanti abang kita lah kat mana pecah. Takut tengok dia. Air masak. Itu jalan sini elok je, aku baru lepas lalu tempat ni. Apa benda yang korang buat ni kan? Baik kau pergi repair si jalan dekat mana tadi ya? Setiawan tu. Area lori tu. Itu dia baru kau repair. Banyak lubang tu.